Macam okay, so antara dekat dalam peserta-peserta tu, siapa yang Oda rasa Oda paling rapat? Ataupun kalau Oda nak cakap semua pun boleh. Ada dua je. Amar dengan Adi. Kami kan trio mood. Pening pula dengan trio ni. Kadang-kadang dia akan kacau. Sagi pun ada berdiam Sagi, tapi surprise dulu. Dia tak tahu Dia ingat dia nak keluar je. Saya memang rapat dengan Amar dengan Adi. Sebab Amar sama kepala dengan saya. Dia sebenarnya nampak pendiam, sebenarnya tak. Dia lagi masuk kepala lagi saya. Dia sebenarnya lagi teruk daripada saya. Saya tengok Hadi sebenarnya pendiam nampak. Tak, sama je. InsyaAllah pening dengan 2 ekor tu. Tapi sebab kita orang rapat, sebab kita orang beza umur kita orang pun dekat-dekat tak jauh sangat. Kalau Ahmad dengan Talita, Ahmad 13. Talita 12. Saya dengan Hadi dengan Amar, saya 16, 17, 18. Amar 18, Hadi 17. So kita orang ni macam tangga. Kalau Kak Long, Atalia ataupun Kak Ngah, Marsha, diorang dua-dua 22. So kita orang macam, kita nak rapatkan siapa ni? Diorang dah masuk college. Diorang masih budak sekolah. Kita geng. So tiga-tiga kita tiga-tiga ni. Kita okey je. So macam boleh tak macam Oda describe macam one words tentang Adi dengan Amar? Amar Tintong. Amar Tintong. Hadi apa nak cakap intim. Kenapa nak cakap intim? Apa okay, Hadi Amar Tintong, Hadi Ding Dong. Dia macam riff and raff. Oda? Tin tin tan tin.